Yang, I nak pesan dengan you I sekarang ni nak shopping, biskut. Nak buat makan kan. Nanti you pun nak makan. You jangan nak merentan-rentan, nak baling-baling troli ke, baling-baling bakul. I warning kat you yang. You ikut je apa I. Beli. Nanti sekarang I beli, you juga yang makan. Merentan-rentan nak baling-baling troli lah, nak apalah, nak mengamuk-ngamuk halayak ramai. You nak mengamuk balik rumah yang. Keripik boleh yang? Baik. Tahu takut. Banyak sikit yang Ambil lah. Tahu pun yang biskut dia kat sini sedap yang. I bukannya nak membuli you ke nak apa you yang. I bukan tak sayang you. I jaga perut you yang. Sebab tu I suka datang kat Lindos Cookies ni. Biskut dia kan melting cair di mulut. Dia yang pakai premium punya barang. Tapi harga dia marhaim yang. Dia pakai lid lepak lupak apa benda tah. Butter tu. Biskut dia punya tart ni hari-hari fresh for apa dia punya. Ni apa ni nama makmur ni. Kalau makan menyembur-nyembur yang. Sebab memang melting cair. Sedap yang. I bukannya tak sayang you. I sayang you sebab tu I beli banyak kat sini yang. Yang, kek batik kita ambil lebih sikit yang. Boleh yang? Boleh. Tu yang I nak dengar tu yang. Macam inilah suami soleh. Kek coklat moist banyak? Boleh. Boleh? Bagus yang. Yang you tahu yang kat sini yang bestnya dia buat fresh from oven setiap hari. Tu punya oven lah tu yang. Yang dia cuti hari Selasa je yang. Dia kat mana ni? You tak tahu ke kat mana ni? Tahu ke tak? Tak tahu? Dia dekat Medan Selera, Taman Cepaka, Johor Bahru. Kita kan kat Johor ni yang. Kalau dia tutup hari Selasa tak apa. Dekat JBCC Komtar, dia buka setiap hari 10 pagi 10 malam. Kalau kita tak datang kat sini, kita boleh beli kat sana tau yang. Dia ada 2 tempat, atas dengan tingkat bawah ada juga. Jom yang kita pergi sana lepas ni nak. Boleh ya? Boleh.